Tu saya duk heran nampak dia buat kerja macam mana, bukan time dia ni. Check yang ni semua ni dah nampak ni, dah rosak-rosak ni, dah tak boleh. Saya tak nak. Kena bagi buah yang elok sahaja. Ni apa ni? Banyak rosak ni. Macam mana dia ada buah rosak macam ni? Ni ayat dalam ni kosong banyak ni. Takkan apa tak ada seorang pun nak ambil inisiatif nak minta order. Tak order barang kat depa. Boleh macam ni. Tu setiap kali weekend tengok kita punya duk running peti ais, duk bayar bil apa semua. Lepas tu barang kat dalam kosong, kita tak ada penjaga apa. Tu orang tengok kosong, orang tengok mail, tak syok. Ambil cuci ni depan dulu. Daun-daun ni ambil cuci, Muhammad. Hampa duduk dalam kedai daripada tadi, hampa dah buat apa weh? Mat, hampa buat apa Mat? Takkan time lah dah tegak-tegak kena marah baru nak jalan kerja satu-satu lah. Tak syok lah macam ni. Mereka tak ada ikut kak lah. Mana ni? Siapa ni? Tolong kak. Macam mana boleh biar kak jalan sorang-sorang dalam ni? Ni habis dah minyak atar ni. Boleh tak? Tolong kemas sikit. Tengok, tester. Buah-buah pun random-random, buah rosak, buah tak elok. Tak mau, tester kena bagi buah elok. Kena makan, tengok, ambil asal, makan. Nah, buah makan. Kita sendiri kena makan, kita kena asal. Buah ni dia macam tak sedap. Betul tak? Dia tak apa manis. Padahal buah ni manis. Sebab dia dah termasuk dengan ayak. Dia apa perlu buat, tak payah letak air. Kita rasa dulu tester, dalam masa sama kita bagi kat customer rasa. Tester kena bagi yang cantik-cantik. Betul saya duk kata, bukan time dia. Tu saya duk heran nampak dia buat kerja macam mana, bukan time dia ni. Tengok customer dah kita tak syok. Ni nak cerita ni satu jenis buah satu orang tu buat kerja ni daripada pagi sampai malam pun duk tengok belek lah buah ni. Tu pun tak boleh jaga lagi kualiti, tak tahulah.